Gold bar 250 gram, emas berketulinan 999.9 dijual pada harga RM54,202 pada tahun 2020. Selepas 5 tahun, jika anda ingin menjual gold bar 250 gram, Public Gold membeli emas ini dengan harga RM109,046 selepas tolakan spread 6%. Dalam masa 5 tahun, anda sudah untung bersih sebanyak RM54,844 atau 101.2%. Dan purata keuntungan dalam 1 tahun adalah 20.2%. Sebenarnya dalam kiraan begini, apa yang penting adalah faham perkara asas dalam simpanan emas. Yang pertama, emas adalah simpanan untuk jangka panjang sekurang-kurangnya 2 tahun. Simpanan jangka pendek lebih sesuai disimpan dalam bentuk wang tunai. Yang kedua, simpanan emas yang berjaya bukan hanya mengharapkan kepada kenaikan harga emas, tetapi kepada penambahan gram emas anda. Dengan Public Gold, anda ada pilihan untuk terus dapatkan emas fizikal jika ada wang tunai yang cukup, atau anda boleh menabung di akaun emas cap sehingga cukup gram emas yang anda target dan anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan dalam bentuk fizikal. Emas yang beratnya bawah 21.5 gram akan dipos dari kilang ke alamat anda, dan jika lebih berat daripada itu, anda boleh set temu janji di mana-mana cawangan Public Gold untuk anda dapatkan emas anda. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian dari simpanan anda ke dalam bentuk emas atau ingin memulakan tabungan emas melalui akaun Gap, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.